Nasi tempong? Apa tu? Mesti korang tak pernah dengar kan? Nasi tempong ni makanan tradisi daripada Indonesia tau. Kalau korang nak tahu, dekat arah Damansara ni ada satu restoran warteg nasi tempong ori dari Indonesia. Kedai ni memang sesuai untuk sesiapa yang nak makan grab and go. Dan yang menarik lagi, untuk setiap set korang boleh pilih sendiri sambal-sambal yang ada kat sini, termasuklah sambal gepuk. Jom tengok menu-menu yang ada dekat sini. Yang ini nasi tempong set E. Set ni paling best sebab ada ikan talapia yang digoreng rangup lalapan, tahu dan tempe goreng serta sambal pilihan kami iaitu sambal lambungan. Memang padulah rasa dia. Yang ini pula set A. Ada ikan keli goreng dan macam biasa, ada side-side yang melengkapi set ni. Kami makan dengan sambal tempong. Rasa sambalnya yang pedas-pedas masam tu memang addicted gila. Next, kita juga order set B. Set ni ada ayam goreng rangup dan sambal pilihan kami ialah sambal warteg. Rasa sambalnya yang ada manis, masam dan pedas-pedas manja sesuai untuk semua peringkat umur. Selain dari makanan berat, makanan side pun banyak pilihan kat sini. Yang penting ori dari Indonesia tau. Air kat sini pun boleh refill banyak mana yang korang nak. Jadi, kalau korang tertanya-tanya apa rasa nasi tempong ni, korang memang wajib cuba sendiri dekat restoran warteg ni, okey? Confirm takkan menyesal. Jumpa korang dekat sini.